ni selalu sangat kacau kau Syuhada. Kau tak perasan ke yang dia sebenarnya tak selesa dengan kau? Kau asyik musik dia, macam budak kecil. Ni dah kira membuli namanya. Sebagai ketua kelas yang bertanggungjawab, aku kena ambil tindakan. Habis kalau bukan apa? Walau apa pun, kau jangan kacau dia lagi. Kalau sampai dia berhenti sekolah nanti, itu semua salah kau tahu. Oh tak. Kau ingat aku tak perhatikan kau ke ha? Aku sentiasa awasi kau dari jauh. Apa kau cakap? Ha? Apa ni? Terkejut aku. Kenapa pula? Sebenarnya aku cuma kan aku dah kata, aku cuma nak pastikan kau tak ganggu dia je. Apa maksud kau tu? Aku bukan macam kau. Aku cuma peminatkan Syuhada je. Bila aku tengok dia, aku selalu perasan benda-benda kecil macam dia rasa seronok sikit. Dia tengah panik sebab terlupa bawa sesuatu. Setiap kali aku tengok perubahan kecil dekat muka dia, aku rasa tenang sangat. Entah kenapa benda tu aku boleh lalui hari aku. Tapi lepas tu, ada pula serangga menjijikkan yang asyik mengganggu aku daripada tengok dia. Ini tak boleh dimaafkan. Disebabkan kau asyik kacau dia macam tu, macam mana aku nak tengok dia dengan tenang kalau kau terus berdiri kat situ? Sebagai peminat setia, kau kena dapatkan kebenaran aku dulu kalau nak bercakap dengan dia. Faham? Aku yang pertama lah. Kau tahu, aku boleh baca ekspresi muka dia tahu. Hasil daripada kajian dan pemerhatian yang aku dah buat sebelum ni, aku boleh baca ekspresi muka dia macam baca buku teks tahu.